Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam SKSS Lestari diucapkan kepada para penonton Kesewa Al-Fatih TV Channel. Pada hari ini, Rabu 24 Jun 2026, Sekolah Kebangsaan Sungai Siput Utara telah menjalankan jualan susu berjenama Farm Fresh pada harga subsidi bermula 8.30 pagi sehingga 5 petang. Untuk makluman para penonton, sebelum jualan tersebut dijalankan, sekolah melancarkan terlebih dahulu program sambutan Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA 2026. Amat sukar untuk melepaskan diri daripada kekangan dadah. Daripada dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamalkan cara hidup sehat dan cerdas. Seterusnya, diadakan pula sesi pengenalan kepada Kids Boss Maiden. Berapa ni? Okey, hari Sabtu dan Ahad Ayu akan keluar. Ayu ada. Hari Isnin kita jemaah yang pergi sekolah. Selepas itu, sebuah ceramah berkaitan khasiat susu disampaikan pula oleh pihak Farm Fresh yang terlibat dengan jualan pada hari ini. Buat paling kuat dan tepat. Boleh? Tepuk 3 kali. Okey. Okey. Adalah bukti harian satu beliau potong. Bukan selain daripada minum susu, boleh minum apa? Tapi kan dalam mandi minum susu coklat. Kanak-kanak. Okey. Lagi? Asma. Betul? Betul ke? Lagi? Kanak-kanak. Remaja, dewasa, warga emas. Remaja, dewasa, warga Emas. okey. Adik kategori? Anak-anak. Warga emas. Okey. Okey, beri tepukan. Di samping jualan susu Farm Fresh, sebuah pameran kesihatan turut diadakan oleh Klinik Kesihatan Kuala Kangsar.
Sekian sahaja dahulu liputan berita khas daripada K7 Al-Fatih TV Channel. Sila tekan butang like, komen, share dan subscribe seandainya anda terhibur menyaksikan video ini. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam SKSSU Lestari.